Alhamdulillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Allahu indi, Allahu syahidi, Allahu nazili. Assalamualaikum Ustazah dan Assalamualaikum semua. Yes, Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Yang disayangi Ustazah Nazira Abdul Rahim selaku penaung Q-Circle, yang dihormati barisan pasukan penggerak Q-Circle dan para sahabat Q-Circle yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat ilahi kerana dengan izinnya dapat lagi kita berkumpul pada malam ini untuk meneruskan sesi tadabbur kita. Bagi memberkati majlis, marilah sama-sama kita menadah tangan untuk memohon doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berkatilah majlis ini, Ya Allah, pada malam ini. Limpahkan rahmat dan keberkatan-Mu ke atas perhimpunan ini, Ya Allah. Permudahkan segala urusan kami. Bukakan hati kami untuk menerima ilmu dan kebaikan serta jadikan majlis ini majlis yang Engkau redai, Ya Allah. Amin, 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 Ya Rabbal Alamin. Baiklah. InsyaAllah kita akan teruskan pengajian tadabbur kita pada malam ini dengan sambungan surah An-Nas. Betul kan Ustazah? Kita masih di surah An-Nas kan? Betul-betul surah An-Nasrun. Surah An-Nasrun. Surah An-Nasrun. Okey, baiklah. Oleh itu saya menyerahkan majlis ini kepada Ustazah untuk sesi tadabbur. Silakan Ustazah. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Jazakillah khair kepada Puan Fiza. Alhamdulillah, moderator kita daripada Q-Circle. Dan Alhamdulillah, saya juga mengucapkan terima kasih kepada barisan penggerak daripada Q-Circle yang sentiasa berusaha saling bantu, membantu. Sekejap Fiza, Ustazah uruskan anak-anak jap. Boleh Ustazah. Sebut masuk kepada sahabat-sahabat dulu. Assalamualaikum pada mereka yang baru. Mungkin ada yang peserta-peserta baru kan. Okay, kita malam Isnin malam Selasa ni kita biasanya ada sesi tadabbur dengan Ustazah 2 kali seminggu. Okey Ustazah. Okey, Alhamdulillah. Minta maaf ya anak-anak ni. Biasalah. Ustazah. Baik. Baik, Alhamdulillah. Saya meraihkan kehadiran semua pelajar-pelajar kita, sahabat-sahabat kita yang dirahmati Allah. Malam ni 38 orang. Alhamdulillah. Baik. Semoga Allah merahmati kita. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala. Malam ni, saya kira malam yang sangat special. Sebab apa? Sebab kita akan masuk tadabbur satu surah yang akan memberi makna yang besar dalam kehidupan kita insya-Allah. Ya. Surah An-Nasr adalah surah bermaksud kemenangan adalah milik Allah ataupun kemenangan adalah milik Islam. Tanggungjawab kita adalah bersyukur serta tanda kedatangan ajal Nabi SAW. Inilah cerita surah An-Nasr. Saya sebut An-Nasr ni, kan saya sebut An-Nasr tu orang tak berapa dengar. Jadi saya sebut bagi jelas An-Nasr. Kita masuk surah An-Nasr bukan An-Nas. Okey, baik. An-Nasr ni surah kita yang keberapa? Cuba komen. Tadabbur surah kita yang keberapa? Cuba komen. Okey, siapa ingat surah keberapa tadabbur kita? 6. Masya-Allah Puan Hawa. Surah keberapa tadabbur kita balik? Betul tak 6 tu, Puan Hawa? Terima kasih Puan Nurmala. Puan Nurmala daripada komen ya Puan Nurmala. Dia berada di TikTok. Subhanallah. Okey, 6. Alhamdulillah. Dia kalau penggerak jawab kan. Puan Linda jawab kan. Jadi kakak-kakak insya-Allah lah betul lah tu. Ya, jadi Alhamdulillah. Kita masuk surah yang ke-6 pada malam ini, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Baik, hari itu kita berhenti pada
bayan munasabah. Betul kan? Kita berhenti pengajian kita pada bayan munasabah. Apa dia munasabah? Apa dia hubung kait? Ha. Apa dia hubung kait surah An-Nasr dengan surah sebelumnya? Iaitu surah Al-Kafirun. Baik. Jadi yang surah Al-Kafirun dengan surah An-Nasr munasabahnya adalah kalaulah surah Al-Kafirun itu Allah akan menceritakan betapa ramainya orang-orang kafir yang menolak Islam, tapi akhirnya surah An-Nasr ini Allah datangkan kemenangan dan sampai dah tak ada langsung sangat dah orang-orang kafir pada ketika itu. Subhanallah, Alhamdulillah. Baik, kita pergi kepada bayan tafsili. Apa maksud bayan tafsili? Kita akan mengambil tadabbur secara keseluruhan. Kita nak tadabbur, kita nak faham ya maksud yang diberikan oleh para mufassir kepada kita tentang kandungan surah An-Nasr ini secara keseluruhan. Daripada ayat 1 daripada ayat 1 sehingga ayat ketiga. Kita nak mengambil tadabbur apa sebenarnya yang Allah nak beritahu kepada kita berdasarkan kepada perkataan-perkataan Allah yang bersifat mukjizat. Okey, baik-baik. Nanti saya akan kongsikan. Baik. Baik. Jadi, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, mari kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu, boleh ke Ustazah minta seorang qari'ah bacakan pada kita surah An-Nasr? Ada tak siapa-siapa yang nak kongsi, nak infakkan suara dia, nak memberikan khidmat pada malam ini untuk membaca surah An-Nasr untuk kelas kita pada malam ini? Ada? Ada siapa-siapa nak berkhidmat malam ni untuk membaca surah An-Nas? Ustazah Sariza boleh? Boleh Ustazah, boleh. Sekejap, Ya. video saya tak keluar. Saya tak tahu kenapa. Sekejap. Dengar Ustazah suara saya? Dengar-dengar tak apa. Alhamdulillah. Dan memang macam itulah kita belajar agama ni. Kan? Okey, teruskan Ustazah. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Terima kasih Ustazah Sariza, dan insya-Allah untuk next kelas saya akan panggil semua pelajar-pelajar ya untuk kita sama-sama membacakan ayat-ayat surah tadabbur kita. Baik. Surah An-Nasr ini ada 3 ayat. Baik pelajar-pelajar, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, semoga Allah memberikan kita kefahaman agama pada malam ini dan seterusnya. Macam mana kita nak lihat bayan tafsili? Bahagian awal surah ini menjelaskan satu kefahaman yang khusus tentang hakikat peristiwa yang berlaku di alam ini. Jadi, bahagian awal dalam surah ini, Allah nak ceritakan kepada kita satu kefahaman yang khusus tentang hakikat peristiwa yang berlaku di alam ini. Apa dia hakikat tu? Hakikat dan tentang peranan Rasulullah SAW dan peranan orang yang beriman dalam urusan dakwah Islam dan batas keupayaan mereka dalam urusan ini. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datangnya pertolongan Allah dan kemenangan. Baik. Di awal ayat itu Allah nak tunjukkan kepada kita satu kefahaman bahawa kita ni dalam sunnatullah kehidupan manusia ini ada hakikat. Setiap peristiwa yang berlaku dalam alam ini, nampak tak ada peranan kemenangan Islam itu atas
peranan Rasulullah SAW dan peranan orang-orang beriman yang bersama-sama dengan Rasulullah dalam urusan dakwah Islam. Dan kita sebagai makhluk termasuk Rasulullah. Sebab itu kan ayat Al-Quran ini nak membuktikan kepada kaum Quraisy bahawa Nabi itu tetap manusia biasa. Dia tetap manusia biasa yang mempunyai keupayaan yang terbatas. Dia bukan malaikat. Dia tetap manusia biasa sama seperti kita. Apa yang membezakan Nabi dengan kita? Tetap sama manusia. Baik. Batas keupayaan mereka dalam urusan ini Allah nak ceritakan kepada kita. Di peringkat awal ayat itu adalah ada batas. Ada batas usaha Nabi itu, ada batasnya. Pertolongan dan kemenangan itu adalah datang daripada Allah. Dan ini kita nak betul-betul faham. Apa jua kejayaan, kemenangan yang kita kecapi selama ini ataupun dia akan datang, kita nak pasakkan akidah dalam diri kita. Takkan mungkin datang semua kejayaan ataupun kemenangan ataupun apa yang kita miliki tanpa pertolongan Allah. Dan ia adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada masa yang ditentukan. Jadi, pada masa yang ditentukan. Jadi kita jangan mendesak-desak. Kata orang-orang sekarang ni menekan-nekan. Kita jangan menekan-nekan Allah. Memang tak layak pun kita nak menekan Allah. Kan? Kita nak mendesak, kita asyik nak bertanya, Ya Allah, kenapa Ya Allah, kenapa Ya Allah. Itu kita mendesak Allah. Baik, kita belajar daripada kisah surah An-Nasr nanti untuk kehidupan kita. Dan kejayaan ataupun kemenangan ataupun apa sahaja yang kita kejayaan yang dicapai oleh Nabi ni, An-Nasr ini adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan dalam bentuk yang dikehendakinya. Dan kita pegang betul-betul sahabat-sahabat. Apa jua kejayaan yang kita kehendaki, ingat, yakin bahawa semua akan berlaku dalam kehendak Allah. Bukan dalam kehendak kita. Dan ada kita kata, Alhamdulillah Allah dah beri apa yang kita kehendaki. Itu adalah satu nikmat. Bukan keupayaan kita juga kan. Tiba-tiba kita usaha Allah bagi dengan kehendak kita. Adakah itu dengan kehendak kita? Ataupun dengan usaha kita? Oh tidak. Ni cerita ni. Jadi pertolongan dan kejayaan yang dapat dalam kehidupan kita ini, kata ulama, kalau Allah bagi berdasarkan apa yang kita nak, itu tandanya. Ya Allah bagi dekat kita dan dia nak kita bersyukur. Kalau kita minta sesuatu benda, Allah tak bagi. Allah nak kita bersabar. Ya, Allah nak kita bersabar. Jadi, dan kita kena yakin selalu. Apa saja, nampak tak ini, Allah nak bagi tahu. Sedangkan kalau ikutkan Nabi, Nabi minta kemenangan. Dah lama Nabi minta kemenangan. Masya Allah. Baru Allah bagikan kemenangan. Dan dia kata apa lagi, Mufassir kata, dalam bentuk yang dikehendaki oleh Allah. Dan kita kena yakin ibu-ibu, sahabat-sahabat, ya, wanita-wanita, bahawa tazakur yang kita nak pegang, bahawasanya kehendak Allah itulah yang terbaik. Cuba kita fikir, kalau kita minta sesuatu, Allah bagi dekat kita dengan yang kita nak. Selalu kita tak bersyukur pun sebenarnya. Kita akan lupa dekat Allah. Mudahnya dapat. Maka kita akan kata, Ya Allah. Maka kita akan sebutlah usaha kita. Betul tak? Pengorbanan kita. Tapi di saat kita tak dapat apa yang kita minta, masa itulah baru kita, Ya Allah, tak itulah. Sebab itu para ulama di dalam kitab tafsir ataupun kitab hikam, kitab sufi, mereka selalu sebut, sesungguhnya kami lebih suka bila permintaan kami tidak dimakbulkan oleh Allah, dan itulah sebaik-baik keadaan untuk kami. Itulah sebaik permintaan.
Kerana yang Allah bagi itu adalah baik di sisi Allah dan itulah yang paling baik untuk aku. Memang susah nak buat tu. Sebab itu darjat para ulama dan salafus soleh tabi'in itu, bila kita selalu je terus belajar, insya-Allah semoga dia melekat sikit-sikit lah hati kita. Esok lupa pula, belajar lagi tak apa. Seterusnya, sedangkan Nabi SAW dan para sahabatnya pada hakikatnya tidak mempunyai apa-apa peranan dalam kemenangan itu. Nampak tak? Para ulama menyebutkan kepada kita di dalam kitab tafsir Syed Qutb. Kalau ikutkan bila Allah kata dia nak bagi kemenangan, ya, seolah-olah sebenarnya tak perlu ada peranan pun Nabi dan juga peranan para sahabat. Dan hakikatnya memang Allah boleh bagi kemenangan. Itu kita kena pegang betul-betul dengan akidah yang betul. Seterusnya, ia merupakan urusan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata yang dilaksanakannya dengan mereka atau tanpa mereka. Boleh tak Allah bagi kemenangan tanpa adanya campur tangan Rasulullah dan juga para sahabat pada ketika itu? Boleh tak? Boleh. Allah boleh berkehendak apa jua keadaan pun. Sebab itu para ulama mufassir nak bagi kita berpegang dengan akidah yang betul dengan surah An-Nasr ini. Dan kita nak tadakur dan kita nak ubah cara hidup kita ni dalam pemikiran, usaha kita, kejayaan kita, nikmat yang kita terima, nikmat yang kita tunggu masa depan. Dan kita nak didik juga anak-anak kita. Islam boleh menang. Allah boleh bagi menang tanpanya ada campur tangan-tangan kita pun. Samalah kita buat dakwah, suka kan, begini dan begitu, begini dan begitu. Sebenarnya tak perlukan pun campur tangan kita. Dan hakikatnya para ulama sufi kata apa? Sebenarnya orang yang hatinya zuhud kepada Allah, dia sentiasa melihat apabila dia melakukan sesuatu amal, dia memang menanti sangat untuk mendapat pahala. Ini ulama. Ya, ulama sufi dia berkata tentang zuhud. Sebab itu mereka kalau buat amalan, tak tengok kecil ke besar. Sebab nilaian amal di sisi Allah itu, yang kecil tu, kalau dibuat disertai dengan takwa, dia dah menjadi besar. Tapi cuba bayangkan sedekah berpuluh ribu, tapi tak disertai dengan takwa, itu tak ada apa-apa dah. Samalah kita. Ya, kita suka, saya menasihati diri saya dan barisan penggerak dan semua kumpulan kita, kita suka teruskan mengajak kepada kebaikan. Saling ingat-ingatkan kita semua bahawasanya usaha kita ni tak ada apa-apa pun. Allah boleh bagi kemenangan tanpa ada campur tangan kita. Tapi kita hanya berharap amal kita ini Allah bagi pahala dekat kita. Allah bagi pahala dekat kita untuk kita dapat masuk ke syurga dia. Itu sahaja. Baik. Cukuplah Allah melaksanakan kemenangan urusan agamanya. Ya, cukuplah. Ya, urusan agamanya melalui mereka. Nampak tak? Para mufassir kata lagi, cukuplah Allah melaksanakan kemenangan urusan agamanya melalui mereka. Allah melaksanakan kemenangan urusan agamanya melalui mereka. Melalui Nabi dan melalui semua para sahabat pada ketika itu yang telah bermujahadah, Masya Allah. Yang telah berjihad cukup tinggi dan melantik mereka. Nampak tak? Allah memilih mereka. Allah melantik mereka selaku pengawal dan pemegang amanah agama. Itulah kita juga. Kita kena sedar selalu, ya Allah, tak ada apa pun. Kita ni, tak ada apa-apa pun. Allah dah bagi. Allah pilih kita satu, Alhamdulillah. Yang kedua, kita hanya pemegang amanah. Esok, kalau kita tak bersyukur, Allah boleh sepak kita bila-bila je. Allah, kita takutnya. Hari ni Allah pilih kita kan sebab Allah bagi sikit kemuliaan. Esok kalaulah kita tak bersyukur, dia sepak kita, terajang kita kat mana-mana, ya Allah. Takutnya, ya Allah. Itu je lah. Ya, sebab kita tahu dah. Agama ni milik dia. Ya, kita tak ada apa-apa kesan pada Allah.
Inilah keseluruhan peranan mereka dalam mencapai kemenangan. Dan dalam sambutan orang ramai menerima agama Allah. Sebab itu bila datangnya Islam itu Allah buka, Allah datangkan pertolongan Allah, maka Islam diterima secara sangat hebat dan dahsyat. Ya, afwaja ni. Ni dalam hadis, dalam tafsiran ini. Kan? Maksud dia apa tadi? وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Afwaja tu maksudnya berduyun-duyun, bukan macam kita pergi, orang duk viral makanan pergi tu, bukan. Kata para ulama mufassir dalam ni berduyun-duyun macam ombak lautan yang cukup hebat rupanya. Ya, akhirnya Allah datangkan pertolongan dia yang bila berduyun-duyun manusia, kata ulama mufassir, seperti ombak-ombak lautan yang bersilagan bom. Ya Allah, ramainya manusia. Dan sehingga kata para ulama mufassir, semua kabilah Arab masuk Islam. Sebab itu munasabah surah Al-Kafirun kan. Sehingga kata Allah, tak ada langsung dah orang kafir. Allah Akbar. Ya, sebab itu kuasa bila Allah datangkan pertolongan. Baik. Kemudian ahli tafsir berkata, sikit lagi. Kerana itu dalam kat mana sampai tadi? Inilah keseluruhan peranan mereka dalam mencapai kemenangan dan dalam sambutan yang ramai menerima agama Allah. Ada pesanan besar Allah pada kita kejap lagi. Ni contoh Allah uji kita. Kita baru habis satu program ni. Program anakku. Anak soleh bukan kebetulan, ramai orang hadir program kita. Itu ujian untuk kita. Inilah kan orang ramai masuk Islam berduyun-duyun. Apa rasa di hati itu? Baik, kita semak sama-sama. Kerana itu dalam menghadapi penghormatan Allah yang merealisasikan kemenangan itu, mereka berwajib bertasbih, bertahmid dan beristighfar pada saat-saat kemenangan. Ini kita kena pegang. Ini kita kena pegang selalu, bagaimana Allah mengajar Nabi. Akak tengah kelas sekejap. Akak tengah kelas sekejap. Okey. Subhanallah. Jadikan seronok kita. Bila kita belajar berpandukan dengan ilmu, ya. Dan kita berdoa, moga-moga apa yang kita usahakan ini tidaklah sia-sia. Baik. Sebab itu dia kata apa? Mereka wajib bertasbih, bertahmid dan beristighfar pada saat-saat kemenangan. Allahu Akbar. Kan bila Allah bagi kita satu kemenangan yang kita usahakan itu, pada ayat mana? Pada ayat yang ketiga. Bila mana? Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Allah datangkan perkataan lepas itu huruf fa, kena segera. Kalau wa lama sikit. Kalau wa lama sikit tak apa. Tapi Allah gunakan fa. Kau lepas menang terus segera kena tasbih. Besarkan Allah. Ucapkan syukur kepada Allah. Allah gunakan perkataan huruf ataf fa. Dia tak guna wa. Kalau wa jaraknya jauh. Maksudnya kita bolehlah menang dulu kan. Apa kita panggil? Bertepuk-tepuk tangan dulu, beda harta-harta. Kita panggil apa? Harta ghanimah, harta perang. Tak. Allah gunakan perkataan fa selepas menghadapi kemenangan. Terus bertasbih, memuji Allah, bertahmid dan beristighfar. Di saat kemenangan itu disebutkan oleh Syekh Qutb di dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran. Terasa tak Allah sedang memberikan nasihat kepada kita sampai ke dasar hati. Baik, seterusnya ahli tafsir berkata, apabila telah datang kepada Nabi SAW pertolongan Allah atas orang-orang yang memusuhi. Ya, kita baca surah apa sebelum ni? Cerita tentang orang Quraisy memusuhi, surah Al-Masad. Kan? Mereka Abu Lahab
dan isterinya dan anak-anaknya dan mereka begitu benci betul dengan Rasulullah. Baik. Dan apabila datang kepada Nabi Muhammad pertolongan Allah atas orang yang memusuhi, bermaksud terhadap kaum Quraisy, dan Al-Fathu bermaksud kemenangan dalam penaklukan kota Mekah, di sini boleh juga mengatakan pertolongan bagi Rasulullah atas kaum Quraisy tanpa ketentuan khusus. Maksudnya bila Allah kata dia nak bagi kemenangan kerana kebencian yang sangat dahsyat terhadap Nabi, adalah bukan satu ketentuan yang khusus. Boleh juga merujuk kepada pertolongan bagi Nabi SAW dalam menghadapi orang yang memeranginya. Ya, bukanlah satu kemenangan semata-mata maksud dia. Allah bagi kemenangan sebab Allah nak tolong Nabi, dia dimusuhi, dia diperangi, iaitu kaum kafir. Kemenangan juga merujuk kepada pelbagai negeri dan kawasan. Itulah maksud dia. Bukan sikit kemenangan Nabi Allah bagi. Berduyun-duyun kaum kabilah Arab masuk. Ada juga yang mengatakan bahawa pertolongan di sini maksudnya adalah bahawa Allah membuka ilmu pengetahuan kepada mereka dan pelajaran untuk mencapai kemenangan. Ya, ialah kadang-kadang kita tak tahu nak buat macam mana, nak buat macam mana. Allah datangkan pertolongan untuk memberikan kemenangan. Dia bagi berfikir itu, dia bagi berfikir ini, dia bagi jalan tu, dia bagi jalan ni. Semua jalan pertolongan Allah. Maka kedua-duanya ditujukan kepada Rasul. Baik. Perbezaan antara pertolongan dan kemenangan. Apa beza pertolongan dan kemenangan? Adalah bahawa kemenangan bererti tercapainya sesuatu yang diinginkan yang sebelumnya tertutup. Ya, mana mungkin nak mencapai kemenangan kalau tak menghadapi ujian-ujian dan cabaran-cabaran yang berat? Kan maksudnya itulah kemenangan. Kemungkinan untuk tercapainya dan pertolongan adalah sebagai sebab untuk kemenangan. Itu dah kita dapat yang sebelum ni kan. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala pertama sekali menyebutkan pertolongan dalam surah ini. Iza ja'an nasrun. Allah sebut pertolongan dulu. Kemudian baru dirangkaikan kemenangan kepadanya. Maknanya kalau nak mencapaikan kemenangan mesti datang pertolongan Allah dah. Allahu Akbar. Pertolongan juga bermaksud sempurnanya agama. Maksudnya kita faham kat sini. Allah takkan bagi Nabi kemenangan itu selagi belum Nabi sempurnakan dakwah Islam pada ketika itu. Maknanya pertolongan Allah tu sampai bila sempurnanya agama. Ya, yang telah Nabi sebarkan kepada di Madinah dan Mekah pada ketika itu, Masya Allah. Dan kemenangan adalah penerimaan dunia, iaitu kenikmatan yang sempurna. Ya betul lah. Kita kalau kat dunia ni kan, kemenangan itulah nikmat yang sangat yang terbaik lah. Seronok tak kira-kira apa je kemenangan yang kita kecapi. Sebahagian yang lain pula berpendapat pertolongan adalah keberuntungan dan kemenangan adalah syurga. Sebahagian yang lain berpendapat pertolongan adalah untunglah. Siapa menang tu kira beruntung. Macam tu. Manakala kemenangan adalah syurga. Ini pendapat ulama. Inilah seperti mana dijelaskan oleh Ar-Razi. Dikatakan bahawa perkara yang lebih mudah dan lebih jelas daripada ini bahawa pertolongan adalah dukungan yang dapat mengalahkan musuh dan menguasainya. Ya, bila datang pertolongan tak ada siapa pun dah boleh kalahkan. Musuh pasti tak boleh buat apa-apa dah. Dah buntu dah. Habis burn out. Musuh burn out dah, tak nampak apa-apa, dah gelap. Dan kemenangan adalah penaklukan kawasan musuh dan memasuki wilayah mereka. Nampak bagaimana erti kemenangan di sisi Allah. Untuk kemenangan Allah anugerahkan kepada Nabi. Ya. Okey. Nanti saya kemenangan. Okey, baik, tak apa. Nanti Ustazah snap gambar bagi masuk dalam grup ya. Sebab dia nak cerita panjang sikit ni. Nanti kalau Ustazah ulang takut ada yang tidur pula. Tajuk malam ni dia macam ni sikit. Okey, tak apa. Nanti Puan Hidayah nanti Ustazah snap masuk dalam grup. Maksudnya kemenangan itu
adalah dan pertolongan dan kemenangan itu ada perkara yang ulama nak bagi cerita, nak bagi kita faham. Tapi mudah dah kita dah faham dah. Ya, pertolongan itu adalah kesempurnaan agama. Maksudnya bila Allah dah datangkan pertolongan kepada Nabi dalam surah ini, maksudnya agama yang Nabi bawa itu sudah sempurna. Selain itu, kita yakin bahawa kemenangan daripada Allah dan pembukaannya sebagaimana boleh berlaku pada zaman Rasulullah, ia juga boleh berlaku pada zaman akhir. Kerana sifat Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Ya, kemenangan yang Allah bagi dekat Nabi ni bukan bagi dekat Nabi je. Allah bagi dekat zaman zaman apa dia kata? Zaman akhirnya Islam. Kerana Islam itu tinggi, al-Islamu ya'lu wala yu'la. Ni kita selalu pegang. Begitu juga dengan janji Allah yang pasti menolong hamba-hambanya yang menolongnya. Ini janji Allah. Siapa yang menolong agama dia, dia akan menolong kita. Sebab itu kita yang selalu menolong dalam suka program-program dakwah ini. Tengoklah kehidupan kita ni. Ya Allah, Allah akan tolong kita dalam segenap keadaan. Kita sangat bersyukur. Cubalah bayangkan bagaimana Nabi itu sangat-sangatlah nak bersyukur dengan Allah. Sebab itulah ni. Sebab Nabi sangat kasih dengan Allah. Keyakinan ini disandarkan kepada janji pembukaan Konstantinopel. Masih ingat tak ibu-ibu, sahabat-sahabat, kisah kejayaan kemenangan kota Konstantinopel yang dibuka oleh seorang anak muda yang bernama Muhammad Al-Fatih. Yang ketika kota Konstantinopel itu telah diusahakan untuk dibuka oleh sahabat-sahabat Nabi yang kita kira sangat berhebat. Tapi Allah kata dalam satu hadis, Nabi bersabda, La tuftahanna al-Qustantiniyah falani'mal amirun amiruh walani'mal jayshun dhalikal jaysh. Dia kata sesungguhnya Konstantinopel akan dibuka. Sebaik-baik pemerintah ialah pemerintah Konstantinopel. Sebaik-baik raja, sebaik-baik tentera adalah tentera Konstantinopel. Itu Allah nak bagi tahu. Tentera apa? Sebab itu Barat mengkaji. Kenapa Raja Konstantinopel hebat? Itulah terciptanya bom pertama oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Lepas tu Barat kaji. Masya Allah. Apa strategi Sultan Muhammad Al-Fatih? Siapa pernah baca kisah dia ni? Memang subhanallah. Sangat hebat, subhanallah. Muhammad Al-Fatih ini Allah Akbar. Dia diajar oleh guru-guru yang bukan calang-calang guru. Anak Sultan. Lebih 5 guru masuk dalam istana untuk ajar dia belajar. Semua kalah. Punya degil. Anak Sultan kan? Akhirnya Sultan, guru dia yang terakhir bernama Muhammad. Berani rotan bestis dia. Guru ni lah yang duk bertasbih dalam kemah masa ketika mana dia dah buntu. Dia dah kata tak boleh tawan. Guru dia kata, Muhammad. Macam itulah nak cerita. Sebab tu peranan guru ni, ya Allah. Subhanallah. Tadi ada masa nanti kita cerita pasal kisah Sultan Muhammad Al-Fatih. Baik. Maka selanjutnya dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, engkau melihat manusia masuk dalam agama Allah beramai-ramai. Maksudnya secara berjamaah, secara berkelompok seperti mana ombak yang terus-menerus menggulung-gulung. Hebat tak? Subhanallah. Sebab sungguh Allahu Akbar, ini adalah anugerah Allah bagi kepada Nabi kita SAW. Menurut At-Tabari, manusia daripada pelbagai lapisan bangsa Arab dan kabilah-kabilahnya termasuk penduduk Yaman datang berduyun-duyun bukan daripada Quraisy je. Allah, sampai ke Yaman, daripada serta kabilah-kabilah Nizar masuk ke dalam agama Allah secara rombongan demi rombongan. Jauh sungguh, ya Allah. Mereka masuk agama Allah beramai-ramai setelah sebelumnya. Yang mana kalau kita tengok kisah Nabi berdakwah sebelumnya, orang nak masuk Islam semua seorang-seorang.
takut sorok-sorok. Tapi dengan demikian bila Allah datangkan An-Nasr, seluruh kabilah Arab telah memeluk agama Islam sampai ke Yaman sana. Allah. Setelah itu diingatkan bahawa ketika hal itu semuanya telah sempurna. Besarnya pengorbanan Nabi. Ya. Kita diizinkan oleh Allah untuk membaca kisah-kisah, maka insya-Allah moga tertunaslah rasa cinta dan kasihnya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita nak pergi kepada satu fasa bahawasanya selepas tadi proses untuk mendapatkan kemenangan. Kita nak mengambil tadabbur dan tazakur untuk menjadikan surah An-Nasr ini adalah cara hidup kita. Bila dapat kemenangan tu nak kena buat apa? Baik. Setelah itu diingatkan bahawa ketika hal itu semuanya telah sempurna. Maka lepas menghadapi kejayaan, maka kena buat apa? Bertasbihlah. Subhanallah. Ya, bertasbihlah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Menyucikannya, membesarkan Allah. Serta memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan ajaran itu mulia. Nampak tak? Kerana kemuliaan Allah yang menjadikan Islam ini agama yang paling mulia sekali. Menjadikan orang kafir kalah. Yang pada ketika itu Islam itu, kan Nabi sebut Islam itu datang dalam keadaan ghuraba, terasing. Allahu Akbar. Dan dia akan balik dalam keadaan terasing. Sebab itu kan, bila kita menelusuri sirah-sirah, insyaAllah Q suka, kita usahakan untuk kita buat slot sirah lah. Kita cari asatizah yang sesuai untuk bawa slot sirah lepas ni. Jadi insyaAllah memang Masya Allah. Baik. Memanjatkan pujian kepada Allah serta menjadikan ajaran itu mulia. Allah lah yang menjadikan Islam itu mulia. Maka kalau kita kata kita nak masuk tadabbur pun susah. Kita nak infakkan masa kita pun susah. Kita nak berkorban untuk agama pun susah. Itu dan ini pun kita tak nak. Siapalah yang nak memuliakan kita ni? Ya, melainkan kata Saidina Umar, dulu aku ni hina. Kan, dialah juga yang membunuh anak wanita. Masya Allah. Dan dia kata apabila datangnya Islam, kita ni semua jadi mulia. Baik. Dia kata apa lagi? Kerana Allah lah yang telah menjadikan ajaran itu mulia, menjadikan orang-orang kafir itu kalah dan menyempurnakan nikmatnya, walaupun orang kafir membenci. Wah, ya Allah. Tak faham kita bagaimana nak membayangkan perasaan bencinya orang Quraisy pada ketika itu yang membuak-buak kepada Rasulullah. Tapi Allah boleh datangkan pertolongannya sehinggakan semua jadi jatuh cinta kepada Rasulullah. Sebab itu kan sahabat-sahabat, kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah ni. Hebatnya akhlak Nabi ni, mulia sungguh akhlak dia, sampaikan musuh kalau jumpa Rasulullah terus tukar. Kita tak boleh bayang baik akhlak Rasulullah itu macam mana. Yang dikatakan khuluquhu al-Quran. Kadang-kadang malu, ya Allah. Kan sampaikan semua musuh tadi itulah tu. Musuh tadi yang semua benci, tukar sebab akhlak dia telah sempurna. Sempurna Quran. Akhlaknya Al-Quran. Jadi sempurna. Bayangkan orang-orang kafir yang membenci hendaklah jadi semua kerana pertolongan Allah. Jadi kata para ulama, hendaklah menyucikan Allah dengan memuji-mujinya kerana pelbagai nikmat yang telah diberikan dan di atas kebaikan yang telah dianugerahkan. Hendaknya memuji-muji Allah kerana memang Allah sahaja yang berhak untuk dipuji. Kerana dialah zat yang maha kuasa lagi tidak dapat dikalahkan oleh siapa-siapa pun.
Baik, sekarang pukul berapa? 9.44. Okey. Ada nak tanya apa-apa ke? Saya rasa macam banyak sangat tu. Takut dia pergi keluar mengalir tempat lain. Kan? Saya risau juga. Banyak ni poin ni. Okey. Ada ke anda nak tanya apa-apa? Ada tak faham kat mana-mana tadi yang Cik Hidayah tadi? Okey, dah faham ke part tu? Kita tak perlu rush Kita tak perlu rush sebab benda ni kita nak belajar sangat-sangat mulia. Biar dia masuk pelan-pelan, kita dengar, kita dapat. Okay, setakat ni yang saya sampaikan tu okey ke? Dapat tak? Alhamdulillah, Alhamdulillah okey. Faham tak? Ada tak yang rasa macam saya bagi langsung tak faham? Saya sampaikan tadi langsung tak faham. Alhamdulillah, Alhamdulillah dapat. Okey? Boleh semua? Jadi kita belajar tentang bagaimana kemenangan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah berdasarkan tadabbur surah An-Nasr. Kita Ustazah, saya ada soalan nak tanya. silakan. Silakan Ustazah Sariza. Okey. Jadi dalam surah ni pada ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi pada ayat itu Allah suruh bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya dia ialah Maha Penerima Taubat. Jadi saya pasti mesti uh, ada amalan. Pasti ada amalan yang boleh kita amalkan, di mana dalam amalan tu kita boleh um, kita boleh kita puji Allah, kita bertasbih dan memuji Allah. Saya pasti Okey, mesti ada amalan yang boleh kita lakukan sebagaimana yang Nabi pernah lakukan. baik. Ada tak Ustazah? Mesti ada kan? Betul, ada. Terima kasih soalan Ustazah Sariza. Itu kita akan pergi kepada perenggan di bawah sikit. Sebab tu saya hold dekat situ. Dia banyak benda kita nak belajar. Okey. Tadi kita belajar tentang adab bila mencapai sesuatu nikmat. Ingat, jangan lupa semua nikmat, semua kemenangan, semua kejayaan, semuanya atas kemenangan daripada Allah. Kita mesti segera cepat bertasbih kepada Allah, memuji kepada Allah. Kita tak masuk lagi bab istighfar ni. Dia ada kejap lagi kita masuk. Okey, kita tak boleh lupa. Kita mesti cepat-cepat membesarkan Allah, memuji-mujinya. Okey, itu perenggan yang situ. Wastaghfir tak masuk lagi. Baik, wastaghfir tu kita masuk Okey. Di samping itu, mohonlah keampunan. Kenapa pula ni Ini soalan Puan Sariza. Kenapa pula nak minta ampun kat siapa pula? Kan? Okey. Betapa hebatnya Allah mendidik kita. Di samping itu, mohonlah keampunan untuk dirimu. Dirimu tu untuk Nabi lah. Kenapa Allah suruh Nabi memohon ampun kepada Allah? Dan untuk sahabat-sahabat yang mengikutmu, yang berada dalam kegelisahan, dalam kebingungan, dalam kesedihan serta putus asa kerana beranggapan pertolongan Allah terlambat. Ini sikap manusia. Bayangkan, sebelum mencapainya kemenangan itu, para sahabat-sahabat Nabi ini ada yang dah berputus asa. Ada yang dah kata, ya Allah, kenapa lambat sangat Allah nak bagi kemenangan ini? Ini memang sifat kita. Sebab Allah tahu. Sebab itu Allah suruh kita mohon. Allah suruh Nabi mohon ampun pada diri dia, pada sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya yang pada ketika itu sungguh gelisah. Yelah, kita ni memang baru buat program semalam tu, gelisah tak tahu cerita. Betul tak? Kita punya gelisah tak tahu cerita. Kita ini, kita meeting, kita bincang, Allahu Akbar. Dan kita bingung, kita sedih.
Serta ada sahabat-sahabat yang berputus asa kerana beranggapan pertolongan Allah itu terlambat. Bertaubat, Allah kata, daripada kebingungan dilakukan dengan menyempurnakan keyakinan atas kebenaran janji Allah. Sebab itu, tadi kan di peringkat awal Allah kata apa? Setiap kemenangan itu atas kehendak dia. Bukan atas kehendak kita. Kita kena sentiasa yakin, ya Allah. Baik. Bertaubat atas kebingungan dilakukan dengan menyempurnakan keyakinan atas kebenaran janji Allah. Mengalahkan rasa bimbang yang timbul akibat pelbagai bencana. Ya, ya Allah. Apa bencana yang tidak dihadapi oleh Rasulullah dan pengikut-pengikutnya yang begitu berat. Allah tahu. Allah Maha tahu. Sebab itu Allah menyuruh Nabi membantu, mendoakan, beristighfar untuk diri dia, untuk pengikut-pengikutnya. Memohon ampun. Dan kita boleh memohon ampun untuk kawan-kawan kita kan. Ini kita boleh belajar. Minta memohon ampun untuk pasukan kita, untuk kawan-kawan kita. Maka dia kata, sekalipun hal ini amat berat bagi manusia, namun Allah Maha tahu bahawa jiwa Rasulnya telah mencapai kesempurnaan itu sehingga dia memerintahkannya berbuat begitu. Demikian juga halnya orang yang berjiwa sempurna antara para sahabat baginda dan para pengikutnya. Bukan jiwa Nabi je sempurna. Ada sahabat-sahabat Nabi yang jiwanya hebat. Inilah Allahu Akbar, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar. Sungguh mereka mempunyai jiwa yang sempurna. Memang tak boleh timbang iman para sahabat, tak boleh. Tak ada pun yang boleh. Sehingga kan ada para tabi'in yang berpuasa tak buka-buka kan. Mereka berpuasa tak buka-buka. Apabila dia ditanyakan kepada para sahabat, dia kata, kamu takkan boleh lawan iman para sahabat. Beratnya lah timbangan mereka. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengemukakan sebab iaitu disuruhnya Nabi Muhammad memohon. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha menerima taubat hamba-hambanya kerana dia mendidik jiwa manusia dengan pelbagai cubaan. Jika jiwa itu lemah, maka didorong untuk mencari kekuatan. Nampak tak? Allah kalau dia berkehendak, kalau jiwa kita lemah, Allah akan dorong jiwa kita. Allah akan tambahkan kekuatan. Ni yang kita selalu jangan lupa. Kalau kita lemah, jangan lupa minta dengan Allah. Ya Allah, baru Allah dorongkan kekuatan tambahan untuk kita. Kemudian Allah kuatkan kemahuannya dengan janji yang baik. Hal seperti ini berterusan. Nampak tak? Sebab itu para sahabat itu tak putus semangat. Sentiasa meminta dengan Allah. Sentiasa Allah tambah lagi, Allah tambah lagi. Lepas tu kemahuan-kemahuan mereka nak mencapaikan kemenangan, terus mereka yakin. Sebab mereka yakin dengan janji Allah. Hal ini seperti ini berterusan. Berterusan. Sehingga jiwa manusia mencapai darjat kesempurnaan. Sebab itu, bukan Allah lambatkan kemenangan. Kerana apa? Allah nak menyempurnakan jiwa Nabi dan jiwa para sahabat. Samalah kita mengambil manfaat, ya Allah. Apa yang kita minta, bukan Allah tak nak bagi. Mungkin belum cukup sempurna kesabaranku, ya Allah. Mungkin belum cukup sempurna ibadahku, ya Allah. Mungkin belum cukup sempurna keimananku, ya Allah. Mungkin belum cukup sempurna infakku, ya Allah. Ya Allah, banyak perkara. Ingat, pegang kepada darjat kesempurnaan. Semua ujian yang Allah bagi kepada Nabi dan para sahabat itu untuk memberikan kesempurnaan. Darjat di sisi Allah. Maka insya-Allah kita sampai di situ sahaja pada malam ini. Maka amalan yang saya jawab daripada soalan Ustazah Sariza tadi, banyakkan beristighfar, banyakkan bertasbih memuji Allah, banyakkan bertahmid. Ya, dalam apa jua keadaan, terutamanya apabila Allah beri kepada kita nikmat. Istighfar itu mesti, ya, kita juga tentu boleh minta ampun untuk diri kita, keluarga kita, suami kita dan sesiapa pun sahaja. Boleh, ya. Baik, insya-Allah kita berhenti pada bahagian itu. InsyaAllah
Kita akan habiskan bayan tafsili ini. Ada lagi satu muka surat insyaAllah. Satu kita panggil kekuatan untuk kita besar pada malam ini insyaAllah. Jadi apa jua yang kita hajatkan, tujuan, keinginan kita, kesusahan kita, kepayahan kita insyaAllah. Maknanya kita tak menerima lagi apa contoh, apa yang kita hajatkan itu maknanya usahaku, kesabaranku, ujian yang Allah beri kepadaku belum sempurna. Ya, atas apa sahaja amal kita insyaAllah. Alhamdulillah sampai di situ saja saya buka. Jika ada pertanyaan ya ataupun tazakur yang nak dikongsikan bersama-sama, silakan. Bismillahirrahmanirrahim, Ustazah. Dan kawan-kawan semua. Alhamdulillah. Memang surah ni, Ustazah mula-mula cakap lah. Surah yang rasa, macam kita akan terkesan lah kan. Bermaksud tentang kemenangan ni. Kalau kita lihat daripada soal kafirun, bagaimana Allah bagi tidak kepercayaan untuk masuk Islam. Tapi surah Al-Fath ni adalah surah surah An-Nasr adalah surah yang kemenangan. Dan sebenarnya bila kita meneliti apa yang Ustazah cakap tadi, apabila ingin mencapai sesuatu kemenangan, surah ini menjelaskan bahawa kita kena fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bermaksud tasbihlah dengan memuji Tuhan dengan subhanallah dan memintalah ampun. Tasbih dan juga tasbih fasabbih bihamd adalah memuji, iaitu dengan alhamdulillah, dan mintalah keampunan. Ini istighfar. Jadi kat sini yang selalunya kita lupa, yang nampaklah kita nampak. Kita selalunya nampak sesuatu kejayaan, kenikmatan. Kita selalu menyebut subhanallah, alhamdulillah. Tapi kita lupa sesuatu, iaitu menyebut astaghfirullahalazim. Sebab kenapa kita lupa kita nak sebut tu, kita tadi Ustazah kata adalah didik jiwa yang lemah. Jadi sebenarnya jiwa yang lemah tu adalah bermaksud daripada sifat hati kita, iaitu dengan riak, takbur. Kita rasa kita dah menang, kita is the best, sebenarnya macam tu kan. Sebenarnya kita lupa meletakkan istighfar tu pada Allah sebenarnya, kita yang bagi jalan tersebut. Itu yang saya rasa kadang-kadang kita lupa ke arah tu dengan istighfar. Kita selalu memuji tapi kita lupa sesuatu, istighfar. Istighfar yang mengubat diri kita dengan jiwa kita yang lemah sebenarnya. Wallahualam. Terima kasih Kak Mu, betul. Alhamdulillah. Jelah betul, kalau kadang-kadang selalu kita jekan Alhamdulillah, subhanallah. Ya, sebab itu bila kita makin belajar, kita tengok bagaimana Allah mendidik mendidik kita. Jangan lupa beristighfar. Kita dapat ilmu yang baru kan malam ni. Jangan lupa beristighfar. Setiap nikmat yang Allah bagi anak-anak kita ke apa-apa je. Datangkan 3 perkara. Istighfar, alhamdulillah, tahmid dan istighfar. Alhamdulillah, tazakur daripada Kak Mu sangat bagus, alhamdulillah. Ada lagi ke nak tanya ke, nak kongsi tazakur ke? Saya nak tambah sikit daripada apa yang boleh, silakan. Muida cakap tadi tu. Ada satu amalan yang kita boleh amalkan, dan dia telah pun merangkumi dengan apa yang firman Allah sebut, mensucikan Allah, memuji Allah dan memohon keampunan daripada Allah. Dan ada diriwayatkan daripada Aisyah, dia menyebutkan Nabi SAW memperbanyak bacaan dalam rukuk dan sujudnya. Sebab kita kalau solat rukuk sujud selalu kita belajar, selalu kita baca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu kita cuma mensucikan Allah. Tapi mulai hari ini insya-Allah kita boleh ubah, kita baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Jadi dia dah cukuplah maha suci Allah, jadi dah mensucikan Allah. Kemudian dan dengan memujimu ya Allah, berikanlah keampunan kepadaku. Jadi dia melengkapi kepada firman Allah yang tadi tu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, dengan apa yang diriwayatkan daripada Aisyah.
Itu je saja. So, betul-betul. Baik, sahabat-sahabat semua. Sekiranya ada soalan boleh komen di ruang chat ataupun boleh buka mikrofon untuk tanya Ustazah direct. Puan Zainal kata Saya kita anak saya berzikir. menangis. Okey. Ustazah Sariza berkongsi ilmu. InsyaAllah saya akan kongsikan apa juga amalan-amalan untuk penutup. Nanti kita akan join insyaAllah. Terima kasih, Masya Allah. Ini satu perkongsian yang sangat baik, subhanallah. Silakan, ada sesiapa yang nak berkongsi lagi? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan, Maaf, Puan Linda. Linda. Cik moderator tak nampak saya angkat tangan. Oh ya, sorry. Betul-betul. InsyaAllah. Okay, Ustazah. Saya tertarik dengan Dia bukan tak daripada nampak, dia sebab nak suruh Kak Linda cakap. itulah. Ini suara Kak Linda. Subhanallah. InsyaAllah. Silakan Kak Linda. Okay. Soalan saya ni sebab tadi Ustazah ada sebutkan sampai sempurna agama baru datang pertolongan Allah. Betul. Sempurna agama datang pertolongan Allah. Jadi bagi kita yang orang awam ni, apa yang dimaksudkan dengan sempurna yang mendatangkan pertolongan Allah? Saya tu Berfikir. berfikir-fikir, adakah hanya solat sahaja ke, zikir sahaja ke, atau bagaimana dikatakan sempurna, maka datanglah pertolongan Allah. Itu je Ustazah. Okey, terima kasih Kak Linda. Maksudnya Nabi tadi bila dia nak sampaikan nak dapat pertolongan Allah itu maksudnya dakwah Nabi dah sempurna. Nabi dah sampaikan semua perintah yang terkandung di dalam Al-Quran dan juga Islam itu. Itulah kesempurnaan. Maknanya kita kena terus belajar dan terus belajar untuk mencari kesempurnaan Islam itu untuk kita beramal. Bagaimana sempurnanya akhlak Rasulullah itu adalah keseluruhan Al-Quran. Kita kan Alhamdulillah baru kita bertadabbur 6 surah ini pun kita rasa macam ya Allah. Termimpi-mimpi. Seronoknya ya Allah. Dan insya-Allah. Maksudnya kesempurnaan itu juga termasuk seperti mana yang para mufassir kata tadi, kesempurnaan itu juga termasuk segala semua ujian-ujian mihnah yang mereka terpaksa tempuh. Itu juga lah termasuk. Jadi nak mencapaikan kepada kesempurnaan itu ya Allah. Ya, insya-Allah teruskan. Kita memang takkan sampailah kepada kesempurnaan itu sebab Islam tu dah sempurna sampai dekat kita. Ini kita faham lagi konsep. Bagus soalan Kak Linda. Yang maksudkan sempurna tadi itu sebab Nabi telah menyempurnakan dakwah Islam itu sampai kepada kita. Tugas kita adalah belajar, terus faham agama, beramal betul-betul, ya Allah. Yang niatlah sampai ke darjat yang itulah nak kata sempurna tu. Ikutlah juga Kak Linda kan. Tapi insya-Allah kita usahalah sehabis baik. Ya, insya-Allah. Baik, terima kasih. Sama-sama. Puan Zanaria kata Ustazah, kita berzikir dan beristighfar tapi kadang tak masuk atau sampai dalam hati ni. Ya, betul. Sebab itu proses berzikir ni dia memang kena dengan mulut dulu. Sebab itu nama zikrullah. Namanya zikrullah ini adalah berzikir dengan lidah dan hati. Baru nama zikrullah. Kalau kita buka kitab, maksud zikrullah, zakara tu zikir tu dia menyebut dengan lidah dan hati. Jadi kalaulah kita masih duduk di sini, belum sampai di sini, maksudnya kita kena banyak lagi. Berzikir. Betul, kena banyak. Maksudnya tak cukup. Dia tak pergi sampai situ tu maknanya zikir itu tidak cukup banyak. Sama tadi Nabi, dia nak mencapaikan kemenangan itu bayangkan. Kesempurnaan usaha mereka, ya Allah. Ialah sebab Allah dah kata, kemenangan bukan kerana sebab pun untuk usaha Nabi ke, tetapi nak ceritanya kerana
Allah nak bagikan kemenangan kerana ialah segala usaha Nabi apa semua tu sudah sempurna. Teruskanlah berzikir, berzikir lagi kena banyak lagi. Kena banyak lagi sampai dia dah pergi ke hati kita dan seterusnya kena pergi cari lagi ilmu untuk bersih hati. Kenapa dia tak tembus? Kenapa dia tak tembus ke hati? Sebab hati tu memang kena belajar lagi. Kena bersih lagi hati kita. Sebab dia tak tembus tu sebab dia banyak lagi benda-benda yang menghalang. Ya, hati ini adalah satu perkara yang bila dia ada benda yang dosa, dia tak boleh masuk. Kita kena pergi belajar lagi, tengok bersihkan hati kita. Inilah di antara ilmu tadabbur, belajar Quran, belajar kelas tajwid. Ya, ilmu tasawuf tu lambat sikit Ustazah. Saya takut orang pergi cari tasawuf dulu. Tasawuf lambat sikit tak apa. Pergi cari ilmu agama dulu. Sebab ramai bila pergi belajar tasawuf, mereka lupa. Mereka ada rasa macam duduk atas awan. Itu bahaya. Tasawuf nanti dulu. Tasawuf nanti dulu, lambat sikit tak apa. Pergi belajar ilmu Al-Quran, ilmu zikrullah. Pergilah cari ilmu syariat. Belajar ilmu solat, ilmu memperbetulkan solat. InsyaAllah. Lepas tu, insyaAllah, Allah akan lorongkan sendiri tau nanti. Bila kita dah kena dengan poin-poin ilmu tu, Allah akan lorongkan kita sendiri. Baru tak lama, baru jumpa ilmu sufi. InsyaAllah. Jangan pergi cari sufi dulu ya, saya pesan ni. Dia lambat sikit lah. Nanti takut kita berangan nanti. Bila sampai kat sufi tu, dia berangan dah di darjat makam itu, makam ini. Aku dah makam ni dah tak payah belajar solat. So bahayalah. Baik, insyaAllah. Okey, ada lagi soalan? Allah. Terima kasih Puan Zaliza. Ada lagi soalan? Boleh drop komen atau Puan Halimatun kata kesempurnaan bagi saya bila kita berjaya mendidik diri dalam takwa dan memperbaiki akhlak. Ustazah betulkan ya? Ya, betul. Betul. Kesempurnaan untuk diri kita tu bagaimana kesempurnaan untuk akidah Islam ni. Ilmu Islam diturunkan itu dia bermula dengan akidah kan. Ya. Pertamanya turunnya ayat Al-Quran itu adalah memperbetulkan akidah. Kita kena betul-betul belajar ilmu akidah. Lepas tu baru baru amal ibadah. Ya, insya-Allah. Kena ikut peringkat ilmu Islam itu insya-Allah. Ada lagi? Kat TikTok ni ada orang tanya soalan. Kat TikTok. Saya tak tahulah jatuh talak ke tidak dengan tok laki saya ni. Sebab saya ada chat dengan perempuan puan tu kat TikTok. Okey, tak apa. Puan, kalau bab talak ni saya minta puan kena rujuk pejabat agama. Ya, saya bukan orang berautoriti untuk menyatakan talak itu jatuh ataupun tidak. Ya, puan ya. Okey, jadi saya cadangkan puan pergi rujuk dekat pejabat agama. Okey, ada soalan lagi? Nanti mahkamah yang akan tentukan. Okey, baik. Semoga dipermudahkan. Alhamdulillah, syukur. Sabar. Baik. Tak ada dah? Kalau tengok sini tak ada dah Ustazah. Jam kita pun dah 7 minit. Dah 7 minit. Baik, pada sabar-sabar. Kalau tak ada apa-apa, saya nak menyampaikan berita sedih. Petang tadi seorang sahabat kita Puan Nurmala daripada Oman. Suaminya telah diuji heart attack, serangan jantung. Ada tadi Fiza tolong baca ayat dalam komen atas sekali. Baik Ustazah. Ustazah, okey. Kepada Ustazah, minta Ustazah dan jemaah Q Circle doakan suami Kak Mala yang sedang sakit di IJN. Esok operasi jantung, semoga semuanya lancar dan selamat ya. Tadi dia kena mild heart attack. Mohon doa semua. Maaf tak dapat join kelas. InsyaAllah dia dah keluar hospital, Kak Mala join. Jadi Kak Mala minta kita semua doakan untuk kesembuhan suaminya. Besok suaminya akan ada operation. Jadi marilah bersama-sama pada malam ini kita sedekahkan Al-Fatihah kepada suami Kak Mala. Semoga Allah mengangkat penyakit, dipermudahkan, dan saya pun ada berpesan kepada Kak Mala.
Jangan lupa Kak Mala, amalkan ilmu merawat diri seperti yang kita dah belajar oleh amalan terapi Al-Quran. Baca 3 kul, tiup pada dada suami. Ya, tiup pada badan suami, tiup pada dada suami sebab jantung kan. Tiup pada dada tu. Ataupun kalau tak tiup, pegang dada tu. Baca 3 kul, tiup. Tuan-tuan, pelajar-pelajar amalkan betul-betul. Dia memang akan ada mukjizat yang sangat-sangat hebat. Kita dah belajar ilmu tanpa amal adalah sia-sia. Sia-sia. Ilmu tanpa amal adalah sia-sia. Jadi saya percaya ujian-ujian ini Allah memang nak bagi kita beramal. Dan kita doakan suami Puan Nurnala diberi rahmat, diberikan syifa ajilan, diangkat penyakitnya dan diberikan rahmat oleh Allah untuk mereka dan sembuh tanpa berbekas insya-Allah. Semoga Kak Mala tabah dan sabar menghadapi ujian ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk Kak Mala, saya share, saya kan pernah kena serangan jantung. Minor juga tu. Tapi keajaibannya itu juga dengan Al-Quran. Dia memang sakit menusuk tu. Kan jadi, kali pertama saya macam mengalah dengan ujian. Saya lupa untuk rawat diri saya. Ayolah amalan-amalan kita tu, kita teruskan. Saya memang terlupa. Dia datang serangan kali kedua, derak rasa. Apa saya buat? Saya pegang dekat jantung ni, baca 3 kul non-stop. Dia punya serangan pukul 3-4 pagi tu rasa makin sesak. Bangun, okey. Buat tahajud, lepas tu memang tak buat apa-apa. Pegang dada tu, baca 3 kul. Masya Allah. Lebih kurang dalam setengah jam lah saya buat. 3 kul tu, baca tiap. Untuk diri sendirilah kan. Pelan-pelan benda tu hilang terus sampai hari ini dengan izin Allah. Ya, buat Kak Mala, buat Kak Mala. Tapi memang sakit ya Allah. Serangan tu walaupun minor, Allah, Alhamdulillah Allah bagi izin ni, rasa nikmat dia. InsyaAllah kita doakan ya suami Kak Mala. Baik, itu saja Fiza. Semoga kita dapat tutup insyaAllah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Seperti kesyukuran kita panjatkan kepada Ilahi kerana dengan izinnya dapat lagi kita bersama dalam majlis yang penuh barakah ini. Saya merafakkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Ustazah atas segala ilmu, tunjuk ajar dan perkongsian yang sangat bermakna. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat penggerak yang betul-betul lumus menjayakan program ini. Semoga Allah membalas segala kebaikan dengan ganjaran yang berlipat kali ganda. Jadi saya tutup majlis ini dengan doa dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Kau jadikan segala ilmu yang kami perolehi pada hari ini sebagai ilmu yang bermanfaat yang dapat kami amalkan dalam kehidupan seharian kami. Bukakan hati kami untuk terus mencintai ilmu dan mendekatkan diri kepada-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Engkau ampunkan dosa-dosa kami, Ya Allah. Dosa pasangan kami, Ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami, Ya Allah. Dosa kedua ibu bapa mertua kami, Ya Allah. Dosa anak-anak kami, Ya Allah. Dosa guru-guru kami dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup maupun yang telah pergi meninggalkan kami, Ya Allah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa astaghfiruka. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Jumpa.